Assalamualaikum guys, salam PNBest. Oke guys, kalau kita perhatikan tajuk atau mukadimah yang saya berikan, PAS bukan saja bertanding, tetapi mendidik di Sabah. Apa maksud saya ini, saudara? Saudara-saudara pasti pernah mendengar perkataan gula-gula bom. Satu gula-gula yang telah pun diharamkan dulu oleh KKM. Gula-gula berkenaan kalau kita makan, rasa dia macam sweet and sour, masam-masam manis, tapi dia macam meletup-letup di dalam mulut. Itulah dia yang saya mau ulas dalam video ini. Saya harap saudara-saudara boleh menonton sampai habis. Maaf kalau agak panjang, kerana saya terpaksa memberikan penerangan terperinci supaya kita tidak gagal faham, supaya kita tidak meroyan komen yang bukan-bukan. Terutama bagi pihak sebelah itulah yang agak kurang faham. Okey, jadi di Sabah ini, sejak tahun 60-an, telah pun menular satu virus politik yang sangat-sangat memudaratkan, iaitu bom gula-gula politik. Biasanya bom gula-gula politik ini akan digunakan oleh parti-parti tertentu di saat akhir biasanya untuk mengebom sesuatu kawasan ataupun menaburkan wang ringgit di sesuatu kawasan. Okey, kenapa hal ini sangat memudaratkan? Kita sebagai rakyat, sebagai pengundi seringkali mengeluh bahawa kerajaan yang kita pilih ini rasuah lah, tidak boleh bergerak lah, apalah itulah. Tapi sebenarnya kesalahan itu bermula dari kita. Bayangkan jika seseorang calon mengebom kawasannya dan memerlukan 4 ke 5 juta ringgit untuk memenangi kawasan berkenaan. Sudah tentu apabila dia menang, dia akan mau mengambil kembali, mengaut kembali wang yang dia sudah laburkan. Jadi wang berkenaan boleh jadi adalah wang yang digunakan untuk pembangunan. Tapi si calon terpaksa mengaut kembali wang berkenaan dengan cara sama ada melakukan rasuah atau menggunakan wang berkenaan untuk kegunaan pribadi beliau. Jadi salah tu salah kita juga. Memang si calon salah sebab dia yang bom dulu, tapi kita terima. Kalau kita tidak meminta bom, si calon pun tidak akan mengebom. Okey saudara-saudara, jadi kenapa Sabah ini menjadi sasaran bom-membom ni? Negeri lain pun ada bom, tapi tidak sedahsyat bom yang di Sabah. Kerana kita tahu Sabah adalah negeri yang kaya dengan hasil bumi. Okey, kekayaan hasil bumi lebih mudah dikaut berbanding dengan kekayaan infrastruktur seperti pengilangan, perindustrian, pelabuhan. Di Sabah, dengan kedudukan Sabah yang jauh dari persekutuan, memang senanglah hasil-hasil bumi ini dikaut semula. Jadi Sabah, orang tidak cuak untuk melakukan bom kerana mereka tahu mereka boleh mengutip kembali wang berkenaan dengan mudah. Jadi saudara-saudara, sebelum saya mengulas lebih lanjut mengenai bagaimana PAS boleh menjadi sinar yang boleh sedikit sebanyak mengikis budaya bom ini, saya ceritakan dulu tentang sejarah bom. Okey? Selepas kita merdeka pada tahun 1963, budaya bom masih belum kelihatan. Tetapi apabila Parti Jelata Rakyat Sabah iaitu Berjaya ditubuhkan, maka disitulah bermulanya fasa pertama pengeboman. Apabila USNO yang menjadi pembangkang pada ketika itu cuba untuk memenangi beberapa kerusi, jadi mereka pun sudah memulakan bom, tapi jumlahnya agak kecil pada masa itu. Dan Parti Berjaya yang menyedari bahawa USNO melakukan bom, dia pun bom juga. Okey, dia pun bom juga. Jadi itulah permulaan era bom. Kemudian ketika era PBS pemerintah, bom tidak terlalu kelihatan pada fasa pertama pemerintahan PBS. Tetapi apabila PBS menyedari bahawa Parti Berjaya pula dan Parti USNO sudah bergabung, jadi PBS pun pada ketika itu sudah menjadi kerajaan negeri pun melakukan bom. Tapi bom mereka ledakkan di kawasan-kawasan yang mereka tidak yakin menang, iaitu kawasan-kawasan Bumiputera Islam, yang notabene merupakan kerusi-kerusi yang memang tradisi USNO punyalah. Okey, jadi selepas itu PBS menang. Kekuatan PBS semakin hari semakin bertambah. USNO tidak mampu melawan, jadi UMNO terpaksa masuk. Maka datanglah mesin pengeboman B-52 yang paling kuat sekali, iaitu UMNO. Kita tahu UMNO sangat-sangat kuat dari segi keuangan kerana mereka memerintah di kerajaan pusat. Tapi PBS juga dari segi akar umbi sangat kuat. Jadi untuk mengebom pengundi PBS, UMNO melaburkan jumlah yang sangat-sangat banyak. Ini saya cerita realiti ya. Tidak payah kamu main nafi-nafi. Memang ini realiti di Sabah. Dan kita perlu ceritakan supaya kita bersama-sama boleh membantras budaya bom-bom ini supaya negeri kita bertambah makmur. Jadi saya ingat
antara proses pengeboman betapa dahsyatnya bom ini, saudara-saudara, ada kawasan-kawasan di pedalaman yang tidak boleh four-wheel drive pun masuk. Diorang menggunakan helikopter menabur duit dari atas. Ini cerita betul. Ini cerita betul, saudara-saudara. Tidak perlulah saya sebutkan kawasan di mana. Nanti orang yang bertanding, yang masih bertanding sekarang terasa. Jadi saudara-saudara, seperti saya katakan, efek daripada budaya bom membom ni akan membuatkan kita yang pertama mendapat kerajaan yang tidak absah, tidak ada kesahan. Naluri rakyat, pertimbangan rakyat, sudah tahu parti politik mana yang bagus untuk mereka melalui manifesto, melalui track record semua. Tapi hal berkenaan musnah karena mereka boleh beralih sokongan disebabkan menerima gula-gula politik bom tadi. Jadi saudara-saudara, bagaimana cara kita untuk menghilangkan budaya bom ini? Salah satu caranya adalah mendidik pengundi kita. Tapi siapa yang perlu mendidik? Takkan kita panggil cikgu sekolah pergi didik kita. Sudah tentulah parti politik juga yang harus bertanggungjawab untuk mengikis budaya bom ini. Tapi dalam senario politik di Sabah sekarang, adakah parti politik yang berani untuk tidak mengebom? Pasti orang mau menang. Dan di Sabah memang bomlah kuncinya. Tetapi sinar harapan itu akhirnya datang dalam satu bentuk parti yang bersinar dengan lambang bulan purnamanya, yaitu PAS. PAS memang mempunyai track record yang sangat bersih dan tidak mengebom. Berpuluh tahun di Kelantan dibom dan PAS tidak pernah membalas kembali dengan bom. Tetap menang. Di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, negeri-negeri ini ditawan bukan dengan bom. Sebaliknya PAS lah yang dicurahkan dengan bunga-bunga derma oleh penyokong dia sendiri. PAS mendidik bahawa politik is not all about money. Dan baru-baru ini beberapa muslimah PAS yang berkempen, mereka pun sempat memberitahu saya, "Wih, pelik betul di Sabah ni. Kita jalan sikit-sikit dia tanya, ada gula-gula kah?" Tetapi alhamdulillah, para muslimah PAS yang berkempen berkenaan menjelaskan dengan cara yang hampir sama saya jelaskan, dan orang Sabah mula membuka minda. Jadi saudara-saudara, bersamalah kita membuka minda kita agar tidak terus-menerus membiarkan budaya bom ini berlaku. Akibatnya sangat buruk, saudara-saudara. Seperti saya katakan di awal video, kalau sudah terbiasa, maka pertimbangan kita untuk memilih pemimpin atau parti sudah tidak ada. Pertimbangan kita bom. Siapa bom, mari sini. Dan sekarang kita lihat sendiri di Sabah, betapa tidak seimbangnya jentera-jentera politik daripada parti-parti tertentu. Lihat, billboard DAP di mana-mana, besar sebesar-besarnya. Dan DAP ini bijak. Dia bawa Barisan Nasional bersama untuk mengebom untuk dia. Saya bukan main tuduh saja. Tapi ada bukti. Ada bukti. Saya ada video yang saya simpan. Tapi bukan video mengebom. Video berkempen. Jangan pula kamu kata DAP dengan BN sudah bom orang. Tidak ada. Sudah bagi duit. Tidak ada. Saya belum nampak. Tapi saya sudah nampak mereka berkempen bersama. Jadi saudara-saudara, saya mohon kikislah budaya ini daripada cara berfikir kita untuk berpolitik. Karena negeri kita sudah tenat. Negeri kita sudah hancur. Bukan saja oleh ulah para pemimpin kita, tapi daripada cara kita sendiri. Cubalah pemimpin-pemimpin ini datang ke rumah kita dan mengebom kita. Dan kita tolak. Malu dia orang ni. Malu. Dan yang paling penting kita buktikan di kertas undi. Kita lihat calon yang berkaliber. Kita lihat parti yang boleh membawa kita ke depan. Dan dalam hal ini nampaknya PAS belum menang lagi di Sabah, sudah menang dalam mendidik kita. Sudah menang dalam memperbetulkan penyakit yang jauh lebih besar daripada infrastruktur, yaitu penyakit mentaliti bom. Wallahu alam bisawab.